tentang bab satu dahulu, iaitu berkaitan dengan latar belakang kajian. Baiklah, seperti yang kita tahu, perkembangan sosial ini merupakan satu aspek yang penting dalam pembentukan dan juga kepribadian dan tingkah laku kanak-kanak. Kepribadian ini merupakan keupayaan untuk kanak-kanak berinteraksi secara positif dan juga secara aktif dengan orang lain dan juga untuk membentuk norma sosial bagi kanak-kanak. Pada peringkat awal kanak-kanak ini, proses sosialisasi ini sangat penting dan juga dipengaruhi oleh persekitaran mereka, sama ada komuniti dan juga keluarga. Selain komuniti, ibu bapa juga memegang peranan yang penting dan juga peranan utama dalam membentuk asas sosial anak-anak melalui pendidikan awal di rumah, gejat keibubapaan serta penglibatan aktif dalam kehidupan harian kanak-kanak. Ibu bapa yang prihatin dan juga terlibat secara langsung ini dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ia juga akan memberi contoh tingkah laku sosial yang baik dan juga dapat membimbing anak-anak mereka dalam menangani cabaran sosial. Namun, terdapat kebimbangan bahawa dalam era serba moden dan teknologi yang canggih ini, penglibatan ibu bapa ini semakin berkurang, manakala penglibatan komuniti juga semakin berkurang dalam memainkan peranan mereka dalam aspek sosial. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan dan juga penting untuk memahami bagaimana hubungan antara komuniti dan juga kanak-kanak, juga peranan ibu bapa secara bersama ini dapat menyumbang kepada perkembangan sosial yang sihat dan juga seimbang dalam kalangan kanak-kanak. Baiklah, seterusnya terdapat dua objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama untuk mengkaji hubungan antara penglibatan komuniti dengan kanak-kanak dalam perkembangan sosial kanak-kanak, dan juga objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti peranan ibu bapa dalam meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Terdapat juga dua persoalan kajian bagi kajian ini, iaitu sejauh manakah hubungan antara penglibatan komuniti dengan kanak-kanak ini memberi kesan dalam perkembangan sosial kanak-kanak, dan juga persoalan kajian yang kedua adalah bagaimana cara untuk memastikan ibu bapa ini sentiasa memainkan peranan mereka dalam meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Seterusnya adalah penyataan masalah bagi kajian ini. Perkembangan sosial kanak-kanak adalah aspek yang penting di mana perkembangan ini akan mempengaruhi keupayaan mereka untuk berinteraksi, untuk membina hubungan dan juga untuk menyesuaikan diri kanak-kanak danak masyarakat. Oleh itu, komuniti dan juga ibu bapa ini, mereka akan memainkan peranan yang sangat penting. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan bahawa pengaruh komuniti yang lemah ataupun tidak mesra kanak-kanak dan juga penglibatan ibu bapa yang rendah dalam kehidupan sosial anak-anak, ia boleh menghalang proses perkembangan sosial mereka. Di setengah kawasan, sokongan komuniti terhadap aktiviti kanak-kanak adalah terhad, manakala gaya keibubapaan yang tidak responsif boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami kesukaran dalam aspek kemahiran sosial, empati dan juga disiplin dalam diri kanak-kanak. Setelah saya meneliti dan membaca kajian-kajian lepas, mereka lebih menumpukan kepada pengaruh sekolah dan juga media, tapi mereka masih kurang penyelidikan yang meneliti secara menyeluruh bagaimana komuniti setempat itu dan juga peranan yang aktif ibu bapa secara bersama menyumbang kepada perkembangan sosial kanak-kanak, terutamanya dalam konteks tempatan. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana hubungan antara komuniti dan kanak-kanak mempengaruhi perkembangan sosial mereka, juga bagaimana peranan ibu bapa dapat mengukuhkan proses ini. Bukan itu sahaja, terdapat juga 3 kepentingan yang terdapat dalam kajian saya ini, iaitu yang pertama untuk meningkatkan peranan komuniti dan juga untuk menggalakkan komuniti menyediakan persekitaran yang selamat dan juga yang menyokong bagi kanak-kanak. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelibatan aktif mereka dalam kehidupan sosial kanak-kanak. Dan juga yang terakhir adalah untuk membantu membentuk generasi yang seimbang supaya mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Baiklah, seterusnya adalah bagi batasan kajian pula. Terdapat 3 batasan kajian dalam kajian ini. Yang pertama adalah fokus kepada aspek sosial sahaja. Memandangkan tajuk saya adalah berkaitan dengan komuniti, kanak-kanak dan juga ibu bapa, dan juga adalah dia fokus kepada aspek sosial dan perkembangan sosial, maka dalam batasan kajian ini saya akan mengkaji dalam aspek sosial sahaja. Dan batasan kajian yang kedua adalah pengumpulan data berdasarkan soal selidik sahaja. Saya telah menjalankan kajian ini dengan menggunakan soal selidik. Maka pengumpulan data saya adalah berdasarkan soal selidik. Itu sahaja. Jadi, ini sahaja. Dan batasan kajian yang ketiga adalah tempoh masa kajian yang singkat. Memandangkan tempoh masa kajian yang dijalankan tidak panjang, maka ia akan menghadkan bagi kajian saya ini. Seterusnya adalah kerangka konseptual. Bagi kerangka konseptual ini, saya akan memahami dan menjelaskan dahulu apa itu komuniti dan juga apa pula yang dinamakan dengan ibu bapa. Kemudian, saya akan menerangkan dan juga menjelaskan bagaimana keadaan dan juga persekitaran kejiranan di lokasi kajian tersebut supaya dapat memberi gambaran bagaimana keadaan lokasi kajian tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan pula tentang peranan ibu bapa dalam kehidupan seharian kanak-kanak, di mana ia boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak tersebut dalam aspek sosial. Dan yang terakhir, saya akan menghubungkaitkan antara komuniti dan ibu bapa ini dalam kehidupan seharian kanak-kanak bagi perkembangan sosial kanak-kanak. Seterusnya adalah sorotan literatur bagi kajian ini. Terdapat 2 teori utama yang telah berhubung kait dengan kajian ini, iaitu yang pertama adalah teori sistem ekologikal Bronfenbrenner dan juga teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Bagi teori sistem ekologikal Bronfenbrenner ini, terdapat 5 sistem utama, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan juga kronosistem. Teori Bronfenbrenner ini, ia telah menjelaskan bagaimana anak-anak berkembang dan berfungsi dalam sistem keluarga dan dalam konteks dunia yang lebih luas.
Teori ini menyatakan juga bahawa perkembangan kanak-kanak adalah dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh faktor-faktor persekitarannya, terutama orang yang dalam lingkungan hidup kanak-kanak itu sendiri, iaitu sistem mikro seperti ibu bapa, ahli keluarga terdekat, rakan-rakan, guru ataupun pendidik. Dalam persekitaran yang lain pula adalah ahli keluarga besar, jiran-jiran dan ahli masyarakat yang terdapat di sekeliling kanak-kanak juga akan mempengaruhi secara tidak langsung dalam perkembangan kanak-kanak. Seterusnya adalah teori pembelajaran sosial Albert Bandura atau juga ia dikenali sebagai teori modeling. Menurut dari dan Dadang 2022, beliau telah menyatakan bahawa Albert Bandura yang memperkenalkan teori pembelajaran sosial ini, beliau telah menyatakan bahawa elemen seperti perhatian, motivasi, sikap dan juga emosi mempengaruhi pembelajaran yang berlaku melalui pemerhatian, peniruan dan juga pemodelan. Menurut Laila 2015 pula, beliau telah menyatakan bahawa 3 elemen yang membentuk proses pembelajaran mengikut teori Bandura adalah yang pertama tingkah laku model iaitu contoh, pengaruh perilaku model dan juga proses dalaman belajar. Baiklah, seterusnya adalah perkaitan teori bagi kajian ini. Bagi teori sistem ecological Bronfenbrenner, iaitu bagi ekosistem, ia adalah pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi sebarang keputusan memberi kesan kepada kanak-kanak ataupun orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak. Sebagai contoh, persekitaran kejiranan yang positif akan memberi kesan yang baik terhadap perkembangan sosial kanak-kanak kerana mereka boleh berinteraksi dengan kanak dengan baik. Seterusnya adalah bab 3 bagi kajian ini adalah metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini terdapat reka bentuk kajian di mana ia dijalankan secara kuantitatif yang berbentuk kaedah tinjauan. Kajian ini juga dijalankan secara soal selidik di mana ia dijalankan kepada komuniti dan juga ibu bapa. Bukan itu sahaja, terdapat juga instrumen kajian dalam kajian ini di mana soal selidik ini telah diedarkan secara link Google Form di mana ia telah diedarkan secara atas talian melalui platform WhatsApp dan juga Telegram. Dalam Google Form tersebut terdapat 3 bahagian utama yang perlu dijawab oleh responden iaitu bahagian A iaitu bahagian demografi dan juga bahagian B iaitu keadaan persekitaran kejiranan dan juga bahagian C adalah aktiviti harian ibu bapa bersama dengan anak-anak. Seterusnya adalah bagi sampel dan juga lokasi bagi kajian ini. Responden bagi kajian ini terdiri daripada penduduk kejiranan dan juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Walau bagaimanapun, kaedah pemilihan ini adalah dijalankan secara rawak dan populasi bagi kajian ini adalah seramai 100 orang. Namun bagi saiz sampel adalah seramai 70 orang sahaja. Bagi lokasi kajian pula, kajian ini telah dijalankan di negeri Johor di mana jenis kawasan perjiranan adalah jenis kejiranan rumah teras. Dan yang terakhir sekali adalah prosedur dan juga analisis data. Bagi prosedur ini, terdapat beberapa prosedur yang telah saya lakukan bagi menyelesaikan kajian ini. Yang pertama, setelah membina soalan bagi soal selidik yang akan diberikan kepada responden, saya akan mendapatkan pengesahan daripada pakar dahulu dan kemudian saya akan membuat pembetulan sekiranya ada. Seterusnya, saya akan mengedarkan soal selidik tersebut kepada responden dengan menggunakan link Google Form melalui platform-platform seperti WhatsApp dan juga Telegram. Dan yang kelima pula adalah saya akan mengumpulkan data berdasarkan dengan data dan juga jawapan yang diberikan oleh responden melalui Google Form tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menganalisiskan data-data yang telah saya perolehi. Seterusnya adalah analisis data. Bagi menganalisis data ini, saya telah menggunakan aplikasi Jamovi untuk menganalisis data-data yang telah saya perolehi. Saya telah menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan seperti mean, peratusan, sesian piawai ataupun kekerapan.